Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tenaga analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni kita trade untuk di chart sebab apa Zul pun dah agak terlewat sikit untuk buat review. So pagi ni tengok untuk Bitcoin macam juga akan semalam kita tengok untuk Bitcoin hari ni satu Ahad kita nak tengok something buat base untuk ni untuk Zul buat decision untuk masuk small position. Cumanya macam juga akan untuk current price memang tak sesuai lah untuk masuk. Kalau ikutkan kita dah ketinggalan bus lah kalau ikutkan dalam bawah 70 breakout 70, kalau siapa yang ada masuk position yes boleh hold, bagi untuk Zul tak masuk lah. So apa yang Zul tengok kat sini Zul akan tengok lagi untuk seterusnya sebab kita ada dua support dan resistance yang penting tu. Resistance yang penting ataupun yang perlu breakout adalah 82 lebih bagi Zul. Kalau price untuk weekly untuk minggu ni berjaya close above 82 ataupun untuk minggu depan ke berjaya sampai 82, itu bermakna kita tengok expected price akan buat pergerakan uptrend lah, yang mana kita akan tengok tunggu untuk wave correction. So untuk hari ni kita tengokkan semalam tu ada momentum untuk 4 hours. So hari ni price dah drop, weekly pun ada 4 hours dan drop sikit. So sama ada kena wave, kita ada support dekat kawasan area 69. So andai kata untuk price Bitcoin kat sini berjaya drop balik ke kawasan ni, so kemungkinan akan buy kawasan ni dan buy dengan caution, iaitu apa maksud tu buy dengan caution, dengan berwaspada, cakap Melayu lah, berwaspada, iaitu makna price akan drop kawasan ni. Anda kata price drop kawasan ni dan berlaku bounce, dan berlaku bounce tu sebaik saja berlaku bounce tu akan startkan stop loss so dalam profit. Sebab apa? Sekiranya ini berlaku, so sebab apa kita ingat ini adalah tu punya wave itu. So kalau ikutkan kita tengok adalah, kalau ikutkan sini anda boleh tengok clearly seperti 5 wave move. Kita boleh katakan ini adalah sebagai 3, 4 dan 5. So ini low 5 dan sekiranya ini berlaku, so anda kat sini kita tengok anda berlaku ni correction ABC dia. Ini A, B dan C. Dan kalau berlaku rejection, ini adalah correction untuk downtrend. Kena ada downtrend, so ini kita boleh nampak lagi another 5 wave move untuk ke bawah. Something mungkin kita nampak macam ni, 2, 3, 4 dan something. So ini masih boleh lagu selagi mana dia tak break above 82. So ini big caution C tu masih ada. So akan caution untuk berwaspada dengan price Bitcoin kali ni. So buat masa ni bukan masa terbaik untuk belilah untuk tu. Walaupun nak masuk sikit small position sebab price berada di kawasan tu perlu pertunggukan lebih position untuk hari ni. So hari ni hari Ahad, so kemungkinan kita akan dapat another red candle untuk hari ni. So kalau red candle ni, so ini untuk hari Isnin ni kita buka dengan kita akan ada bullish gap kat kawasan ni. So itu good tu, satu pergerakan yang aku kata, satu magnet yang bagus untuk tarik price naik atas balik. So ini bermakna untuk minggu depan tu nak tengok script price at least buat base dalam kawasan ni, iaitu kita ada support yang penting, itu yang dalam 70, 73, 72 ke 74. So dalam range ini okay, yang ni dah breakout, so nak delete yang ni, so akan buat satu board macam ni, satu board kecil je. Okay ni, so anda kata untuk price Bitcoin untuk dalam minggu depan dapat drop dalam kawasan ni dan buat something macam ni, dan RSI mungkin di set balik ke kawasan ni, almost ke above 50 lagi, tapi stop RSI pun oversold. So insyaAllah kat situ nanti tu akan masuk first position, iaitu 10% je, tak banyak, 10% saja. Dan kita akan tengok ke reaction untuk minggu depan kalau ada price ada berlaku kenaikan untuk naik breakout above 82, so nanti tu akan buy lagi banyak sini, kuartal 1, 2, 3, 4 dan 5. So bila 5 ni kita akan complete satu wave kita, iaitu 1, 2, kuartal 1, kemudian kita akan dapat wave 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. So kat sini nanti dekat 2 nanti kita akan lock in, yang mana juga akan masuk 10%, cuma naik drop kat sini pun caution juga. Caution baik kalau break above 82 tu confirm lah, confirm expected price akan naik lagi. So kat sini nanti kita boleh all in lah 67, ataupun dengan caution mungkin dia akan masuk lagi 50%, tu 50%, 10% dah jadi 60% semua dia punya dana. So 40% tu akan beware andai kata berlaku fail dekat sini, price drop lagi ke bawah ni, so kita ada lagi modal 40% untuk masuk. So itu adalah Zul punya current plan, dan untuk short term ni adalah Zul akan tunggu ni lah, Zul akan tunggu signal kawasan ni ataupun pergerakan ataupun structure yang price untuk Bitcoin buat kat sini. Kita ada betul-betul support kat hari ni, iaitu keadilan 74. So andai kata untuk
minggu depan price boleh sideways sikit 74 dan masuk September mungkin price naik ke, kita akan tengokkan market. Tapi apa pun macam kan, selalunya price untuk berlaku kenaikan untuk ialah 5 move. Ini adalah concern lebih pada ABC. So ada motor ABC kat sini. So ABC tu adalah something macam ni, A, B, dan memang tu ada expected untuk C, tapi tu tak expected C tu tinggi sampai ni. So expected C sampai sini dan berlaku rejection macam tu untuk buat 5 wave move untuk bottom kita. So bila dapat 5 wave move bottom kita, barulah kita expected untuk price akan start berlaku kenaikan untuk uptrend. So bawah masa ni, ini masih lagi dikategorikan boleh sebagai C, iaitu bagi tu macam ni, A, B dan C. Tu anda kata C ni complete selepas pergerakan 5 wave ni jatuh ke bawah. So kalau kita kat sini akan ada 5 wave correction dan continuous untuk 5 wave lagi bawah, dan 5 wave bawah sebab tu juga akan caution even trap kawasan ni, ni dah 1, 2 kita boleh ambil profit sini. So maksudnya kalau Bitcoin breakout below yang ni pun itu dah tanda-tanda sedikit weak untuk di bullish, dan kita akan tengok yes ada boleh masuk position kat sini dan caution kat sini. Juga macam tu akan letakkan stop loss dekat kawasan ni. So meaning kat sini mungkin dapat 10%, kemudian price drop lagi ke bawah ni tu akan masuk lagi 50%. Kemudian kita akan beri caution untuk lockkan profit. Kemudian price naik, kalau dia terus naik adalah kita akan tambah lagi 40% ni bila nanti bila ada support. Kemudian kalau price rejection dekat kawasan ni, adalah kita keluar market dan breakout below ni, so kita akan boleh ride market untuk ke bawah lagi. So itu adalah untuk analysis untuk kali ni. Itulah untuk di Bitcoin. So trade forward je, tak banyak nak sharekan lebih daripada semalam saja, dan hari ni kita dapat dalam masa 8 minit lagi, pukul 8 pagi kita akan close yang ni. So sama ada tengok untuk candle ni, kalau ada candle ni contoh kita akan dapat another rate, so good support untuk dibuat dekat sini. SNR kita tengok untuk apa tu, Bitcoin buat base dekat kawasan ni. So bila buat base dekat kawasan ni, so expected untuk price boleh buat pergerakan. So breakout ini kita akan tengok price mungkin akan naik ke 82. So anda kata buat base kawasan ni kemudian fail ataupun dapat sinar-sinar bearish kat kawasan ni, so mungkin price boleh drop ke kawasan ni dan kita tengok bear flag kat sini, bull flag. So anda kata price dapat sustain above 72, so insyaAllah kita akan dapat bull flag ni, dan bull flag ni at least kita boleh target macam ni lah, something macam ni. So last high point breakout, so mungkin pergi ke mana, 88 ada apa, kalau kita tengok kita akan letak satu garisan 88 ada apa, naik 88 kita ada something support resistance juga ni, okay, support resistance. So itulah net sekiranya anda, ini adalah position untuk masuk lah. So macam kan ada price masuk juga break above 82 ni, dan sejauh ni mungkin dia akan masuk 10% dulu lah, 10% ataupun kalau dapat base ni mungkin dia akan increase ke 20 ke 30%. Kita akan tengokkan nanti sebab pembentukan dan structure dia, dan tengok agak RSI. Kalau RSI meyakinkan, kemungkinan dia akan increase position dekat sini adalah almost dalam mungkin 30% ataupun 50%, dan naik saja dia akan start stop loss dalam profit untuk beware ataupun caution ataupun berwaspada untuk price failing untuk drop macam ni. So price boleh buat higher high dan higher low, dia masuk 5% kat sini, price naik, itulah. Kalau price naik kawasan ni, jatuh kawasan ni, drop kawasan ni, itu yang ditakutkan. So nak masuk 50 kat kawasan ni agak scary, tapi tengok price action ataupun price market nanti, harga ataupun pembentukan baru tu boleh buat decision. Tapi untuk gameplay nya adalah 10%, 50%, price naik, tengok reaction bound. Kalau berlaku rejection, kita exit market kat sini, ataupun mungkin kita biarkan saja 50% tu, dan kita akan tengok lagi kat bawah. Bagi Zul lebih berminat untuk biarkan saja 50, sebab apa, kalau dalam range pun masih lagi concern profit, kita ada lagi 40 ke 50% untuk buy di bawah nanti. Kalau ada price untuk buat 5 wave bawah dan drop lah ke kawasan kita punya target untuk quarter November, December, kalau drop bawah ni, so kita boleh buy lagi, dan insyaAllah kita punya average, kalau 50% kita beli kat sini, 50% ni average kita something kawasan ni. So kalau ikutkan zoom out market, so kita masih buy dalam kawasan bottom. So consider macam buy kawasan ni. Sebagai itu adalah satu tindakan yang wajar lah untuk buat, untuk at least masuk position 50% dalam kawasan 67 ribu ni, sama ada price itu akan naik bounce balik atau drop. So bagi itu untuk Zoom sebenarnya Zoom lebih kalau ikutkan Zoom lebih rela untuk biarkan saja, walaupun cuma caution sedikit saja biar naik profit sikit, dan tengok kalau berlaku reaction, itu adalah antara second decision yang boleh dibuat.
adalah untuk biarkan market ni tanpa tak solos. So at least kita nak masuk sekarang ni dengan pump ni, tak nak ketinggalan ni. So expect kat sini tu boleh masuk dalam 50% dana. Sebab apa, kat sini pun dah consider kawasan kita boleh DCA sebenarnya. Jadi kita dah terlepas ni. Sebab apa tu expected untuk at least next drop tu baru kita akan start DCA. Tapi kita dah ada bound dulu. So ni buat structure lah. Buat structure ataupun perubahan yang bagi signal kita bahawa price bila-bila aja boleh naik. Dan kalau naik berlaku ni, kita akan tak nak ketinggalan bus lagi lah. Itu selalu satu mistake decision lah buat untuk bottom kali ni, iaitu tak DCA dekat area dan kawasan ni. Yang mana macamnya kan, setiap kali daily supposedly adalah kita DCA lah. So kalau ikutkan ni kita dah 2 kali DCA. Kalau ikut dalam ni, kalau contoh kita dah DCA 10% kat sini, 10% kat sini. So kita dah dalam profit dan kita dah ada dalam market sebanyak 20%. 20% dan kita ada 80% cash lagi untuk buy bila-bila masa. Contoh kat sini jatuh, kita masuk lagi, contoh increase 20%, 30%. Kemudian kalau drop lagi tak masalah, kita boleh drop. So ini average kita masih di kawasan ni. So itu satu decision yang kuota tu boleh belajar lah untuk next, iaitu untuk tak terlalu bottom dan kita buat strategi. Setiap kali daily oversold, siapa yang follow tu lama macam je kan, tu memang amat menitik beratkan daily oversold. Setiap kali, tak kisahlah nak dalam uptrend, bila kita dapat daily oversold, itu adalah consider good point. Secara history ni kalau tengok daily oversold, contoh kat sini mungkinlah kita tak beli sebab dia baru drop. Price drop saja kawasan base ni, ini kawasan base duduk kawasan ni dan dapat daily. So supposedly bagi Zul, kalau back to kita kembali balik ke belakang, ini adalah kawasan good untuk DCA. So siapa-siapa yang ada DCA kawasan ni, tahniah anda beli kawasan yang tepat, dan insyaAllah nanti in future Zul akan remark dia lah sebagai main point ataupun strategi dalam tu punya pembelian untuk bottom. So buat masa ni Zul tak format in untuk anda tahu, Zul tak ada sebarang position dalam Bitcoin dan altcoin lagi. So apa yang Zul nak buat adalah minggu depan tengok pergerakan ni dan Zul nak tengok structure kat sini. Anda kata dapat structure, insyaAllah Zul akan masuk 10%, tapi 10% dengan high risk sebab Zul kita beli kawasan ni. Andai kata dapat price ni drop bawah, contoh price 67 dan RSI ni kembali balik oversold, insyaAllah kat situ mungkin Zul akan masuk terus 50 ataupun 60%. Lebih banyak lah, dan sebab oversold, Zul expected price akan naik. Kemungkinan juga Zul boleh masuk dalam 80%. Kalau sekiranya RSI daily oversold. So itu adalah target price ataupun game plan berdasarkan apa yang kata kemungkinan price action berlaku di dalam market. So buat masa ni memang tak ada pembelian lagi dan kita akan tunggukan at least untuk correction dekat 72, dan anda kata price dapat 67, itu kawasan yang bagi Zul good point lah untuk Zul masuk 50, at least 50% position, dan naik alhamdulillah kita akan right market dan baru kita buy lagi untuk all in dan ada 50%. Tapi kalau ada price drop di bawah, kita akan ada 50. So plus minus kita win lah. Untuk short term mungkin akan drop, tapi untuk long term kita akan win secara untuk market target tahun 29 kita buy di kawasan bottom. So itu adalah analisis untuk di bottom. So nanti Zul akan tengok gold. So salah satunya yang agak menenangkan tu adalah gold lah. Orang kata tak adalah langsung tak ada position. So adalah position dekat Zul punya saham Malaysia. So hari ni belum, ini hari Jumaatnya. Nanti yang tengok hari Isnin macam mana. Sekarang tengah profit dan 5%. Dan Zul ada gold yang sedang naik lah. Zul ada masuk position ni. Alhamdulillah cantik chart dia. So sekarang ni Zul tengah tunggu sikit correction. Correction kalau dapat 1, dapat 2 ni, insyaAllah Zul akan masuk balik untuk gold. Sebab RSI dah overbought dekat 4 hours. Oversold, so bukan masa untuk beli, dan nampak price pun dekat di gold ni. Kalau 4 hour nampak high di price, high low di RSI. Tu daily pun dah nampak seperti macam price masih high. Sampai ke sini mungkin kita tengok price buat high, RSI buat high low kat sini. So itu confirmation untuk pembutuhan 1, 2, 3 untuk kembali balik base kawasan ni. Dan kat situ nanti near dengan punya kawasan kawasan Zul punya kawasan buy. So insyaAllah dekat ni Zul akan tambah lagi, mungkin Zul akan tambah lagi banyak lah untuk di gold kat sini untuk expected price ni atas. So itu adalah untuk Zul punya claim. Ni adalah gold ETF lah. Zul bukan beli gold yang bar. Tapi kat sini tak selalu boleh ikut tukar. Gold di bursa ni boleh tukar juga untuk di gold. Sebab tu dia patuh syariah. So ni adalah ETF lah. ETF gold yang patuh syariah yang ada di bursa Malaysia, gold ETF. So guys, itu adalah untuk sikit update untuk di Bitcoin dan gold. Pergi ke ruang komen, tengok jam ke gini pukul 7.58. InsyaAllah Zul beri tempat bagilah untuk clearkan untuk punya komen. Kemudian kebanyakan semuanya membership yang lama-lama dah support Zul.
Thank you untuk Sampo tu maintain support untuk member tu, jadi membership. So first tu akan ambil yang atas dulu. Saya akan boleh tengok chart Zcash dan Kaspa tu. Zcash dan Kaspa kita akan tengokkan Zcash USDT. Rasa tu kat mana Zcash. Macam dah dekat Binance dulu. Macam pernah review dekat Binance tu, tak ingat jap. Tak ada dekat sini. Okey, nak ambil kat mana? Kat Binance kita ambil kat Binance lah. Sebab Binance selalunya yang weekly. So ni Zcash. So kalau nak beli kawasan ni, price untuk Zcash adalah ikutkan berdasarkan ni adalah price berada di kawasan all time high adalah ni daily. Kalau kita pergi balik di dekat kawasan daily lah, daily kita akan dapat point yang lebih tepat kat sini. Zoom out sikit. So ni adalah kawasan body dia, dan kita ambil ni lah 1, 2, 3, 4, 5, ataupun kita ambil juga dalam 874 banyak lagi. Kita ambil 874, kita letak 2 kat situ. So kita ni kawasan base lah, antara yang kawasan base 74. Back balik untuk harga semasa, dan kalau harga semasa kita akan tengok price kan dah peer masuk kawasan ni. So ini kawasan memang kawasan resistance. Kalau anda nak beli kat kawasan ni, bukan masanya lah, bukan masanya untuk anda top up. Kalau anda dah masuk kawasan ni, yes, tanya. Ini adalah kawasan. Contoh kat sini kita tengok juga. Kalau naik, drop balik. So ini consider dia break apa? Kita tengok kat sini kita boleh dapat satu contoh kat sini. Tuan tengok. Inilah all time high ataupun sebelum ni. Dia breakout tu besar lah. So ni kalau dapat breakout ni, apa yang breakout ni dan consider buat base. Contoh yang tengok adalah inilah daily. So anda kata kalau nak masuk juga kawasan ni, kita tengok price perlu buat base lah, ataupun dapat rate sikit dengan base dan breakout base tu, insyaAllah kita akan ada naik higher ke atas. Itu aja beli. Tapi kalau nak terus jump in masuk kawasan ni, bukanlah. Bukan tempat dia lah untuk masuk. So ini kalau konsisten, kalau dah masuk bawah ni, tanya. So itu adalah antara gambaran lah. Gambaran market yang Zcash yang Zul boleh bagi tahu kat anda apakah potential untuk dia berlaku naik. So kalau ikutkan ni, kita pergi price target last high ni, tu last low bawah ni, kita dah breakout resistance, bought resistance area kawasan ni, dan price kali menuju at least mana 1.6 ke 1100. So untuk anda jump in terus masuk ni adalah amat berisiko. Memang tak masuk lah, dan perlu anda ambil kalau nak short term boleh lah untuk turun lagi hours, tapi dua swing yang agak yang time frame lebih besar adalah 4 hours daily. So daily kat sini tu nak nampak ada something macam base lah, ataupun turun sikit di 4 hours, anda tengok okey, kat sini nampak dia dah nampak buat sikit base kan. Tapi kalau tengokkan dekat di 4 hours ni, dia sedang buat apa? Higher high dan higher low. So itu bermakna kita nak tengok something base yang kita buat bull flag, something macam ataupun macam ni ke kawasan ni. So ini kalau nak beli kat perlu area dalam kawasan ni lah. So area untuk 4 hours ni dapat balik reset kawasan ni, kawasan bawah drop something macam ni. Untuk di daily mungkin dia akan, untuk hari ni lah mungkin kita akan nampak something untuk merah sikit kat sini, boleh mark sebagai SNR quarter base support resistance, quarter base. Dekat dapat ni dah bagi dia naik lah. So tunggu dia buat base dulu, at least base untuk di daily, ataupun anda tak nak tunggu juga daily, boleh turun sikit di 4 hours, at least 4 hours, itu aja. Di 4 hours dan tengok RSI dia. Kalau RSI dia berjaya turun ke bawah sikit, contoh berjaya turun ke bawah at least 50 dan stop RSI pada ada zone, base ni dan breakout ni boleh anda masuk lah untuk ni. Itu adalah Zcash bagi dia tu. Itu adalah kuartal satu saja peluang untuk anda masuk, untuk teruskan kalau ada berlaku kenaikan. So itulah Zcash. Kemudian Kaspa, lama tak tengok, mentang-mentang harga dah naik sekarang ni, semua altcoin naik semua altcoin dekat diorang komen naik. Tak apa masalah, itu kena normal, dan time ni lah kita nak tengok price dah naik kan. So ini Kaspa sekejap. Kaspa ni rasa saya tengok dekat mana itu. Boleh cakap okay, kat Max. So Kaspa kalau ikutkan ni adalah dia buat apa, something macam jugalah, sama juga. Kita kalau ikut real, kita nampak sini, kita nampak sampai kita nampak box ni, something macam ni, support resistance dalam kawasan ni, box ni. So consider kalau anda nak beli juga Kaspa ni, so ini adalah range, range buy lah. Anda kata Bitcoin tak tahu, kalau dia drop kawasan ni, so kat mana dia punya net support adalah area dalam kawasan ni. To be caution dalam kawasan ni, kalau buy tu kalau dah profit, lot dalam profit dulu. Kalau dia buat support ke atas ni, boleh dia move support profit tu sikit ke atas. So kalau ikutkan sini, huge bar dah berlaku rejection ni.
So kalau ikutkan red candle, so boleh jadi support dan naik lagi ke atas. Tu consider kat sini sama juga. Kalau nak beli juga, kalau contohlah nak beli juga kawasan ni, turun satu time frame yang major 4 hours. Monitor kat sini nak beli juga 4 hours, nampak tu je high di price, high di size. So consider good untuk dia buat base. So buat base tu kita tengok sini dan area kat support ni. So anda price drop juga below kawasan ni, so kemungkinan price akan drop ke kawasan ni lah. So kalau itu adalah position lah. Position kalau nak buy juga support kat sini, 2 support, 1 ataupun yang ni. Kalau loss juga position, sebab apa, kalau kita tukar Fibonacci last low to last high, at least kita punya boleh drop ke support kawasan area ni. Ini support. So price boleh drop dalam kawasan ni ataupun kawasan ni. 0.6, 2 sen, 0. Macam mana dekat 0.027, 0.026, kuartal 2 sen lah dalam 2 sen ni. Ini adalah kawasan range ni kalau price nak drop ataupun anda nak fikirkan untuk letak buy position untuk long term. So itu adalah, ataupun nak tengok support selepas dia breakout ni. So itu adalah untuk Kaspa. Kemudian pergi ke Uniswap Chainlink tu, tak minat Uniswap. Ada tu dalam tu punya Chainlink tu ada. Ni itu adalah coin-coin yang patut syariah lah bagi Zul. Zul lebih menitikkan sekarang ni Zul patut syariah, saham pun patut syariah, coin pun patut syariah lah. Cuba kita buat yang terbaik. Mana yang tak dapat dan tak macam tu, mungkin Zul abaikan dulu. So kalau Uniswap Chainlink tadi, ni ada. Ni Uniswap, kemudian ada Chainlink. Mana Chainlink? Oh, Chainlink tak termasuk semasa Chainlink mungkin tak termasuk kot. Oh, ada sorry. Ni Chainlink ada. Yang tak masuk yang ni dia, H-bar dengan ni tak salah. So Chainlink ni ada, Chainlink dan kuartal Uniswap. So kita pergi untuk Uniswap. So ni adalah Uniswap. So kalau anda kata nak beli, so dalam box zone ni adalah kawasan yang berbeli DCA. So kalau contohlah sekarang tengok bullish kan, dah start bagi zone sekarang dah boleh start belilah. DCA saja. So kalau price drop lagi, anda boleh DCA lagi, tapi jangan DCA all in lah. Tapi at least kalau nak ada dalam position ni, bagi saya cakap at least kita dah ada, bagi saya macam kan, contoh di Bitcoin, apa-apa saja aset dengan ni dah bulan 8, kalau at least bagi zone 50% kuartal position dah ada lah. Kalau dengan setup ni Uniswap yang belum naik, kalau contoh dia naik kawasan ni mungkin lambat sikit, tapi kalau sudah price dalam ada kawasan ni masih lagi belum huge pump macam coin-coin lain, so bagi Zul adalah good time untuk masuk dalam 50% lah. 50% position mesti dah ada. Kalau naik biar support, nanti kita masuk 50, tapi kalau drop bawah, tak tahu kita boleh drop lebih bagi 50, tapi considerkan ni adalah at least 50% lah. So bagi Zul untuk strategi sekarang adalah Zul akan cuba untuk dapatkan at least dalam tengok reaction market untuk Bitcoin apa semua coin. InsyaAllah kalau ada berlaku correction untuk SRP, Ethereum berlaku sikit dia support, InsyaAllah Zul akan cuba dapatkan at least 50% position tu untuk semua stok yang Zul nak saham kuartal coin untuk beli ni. Kemudian lagi 50% Zul akan hold, tengok market macam mana. Net support nanti Zul akan buy ataupun dia gagal support ke bawah, meaning kita akan hold bottom lagi another 50%. So win lah, bagi Zul win. Itu Uniswap. Kemudian Chainlink dah huge pump sikit. So ni adalah kawasan yang katakan goodbye. Zul target untuk bawah ni baru start buy, tapi dah price naik. So price ni consider. So apa yang Zul tengok lagi sama macam di Bitcoin, Zul nak tunggu dia buat support balik. So kalau RSI di daily kali ni overbought sangat, so tak sesuai untuk beli. Itu dah gain, kataupun dah berlawanan apa yang cara Zul beli, iaitu RSI daily mesti oversold. So macam juga tadi, yes, Zul akui mistake Zul tak fokus untuk di daily oversold, dan supposedly Zul tak terlalu fokus untuk buy ataupun tame betul-betul kat bawah baru beli. So supposedly kita dah price masuk dalam kawasan bot ni, daily oversold daily dah sepatutnya 10%. So kalau tak laksana buat sangat ni, drop lagi, kita boleh masuk lagi. So consider itu adalah kuasa supposedly strategi yang patut yang Zul buat lah. So insyaAllah nanti untuk in future Zul akan mark itu sebagai kuartal point penting untuk buy masa dalam downtrend ataupun masa bottom. So inilah Chainlink, good entry sampai masuk kawasan ni. So price dah naik, so kita dah remark resistance ni. So inilah kawasan, kalau nak beli kawasan ni memang tak sesuai. So at least untuk price return balik ke kawasan 10 ataupun 9, masuk balik ke 10 ke 9 tu rasa boleh lah, good, consider good untuk masuk at least 10%. Kita tengok market macam mana. Kalau price market kuartal good untuk di daily, RSI kembali balik oversold ke apa, nanti kita akan masuk lebih heavy kat situ. So tak perlu kuartal terburu-buru. So contoh kata price kawasan ni jatuh sikit, kita masuk 10%, dia naik kawasan ni, lepas tu drop kawasan support, dan support dia nanti dia akan tengok RSI daily ni oversold,
kat situ nanti kita boleh consider all in. Sebab apa? Price dah buat lower low, higher low, higher high, lower high, to expected net higher high. Tu pergerakan pergerakan 1, 2 dan 3. 3 ni yang kena, 2 ni adalah position nak masuk, 3 ni kena kejar. 1 ni adalah sebagai confirmation. So kenaikan ni adalah sekarang ni kenaikan untuk confirmation sama ada start bull run ataupun tidak. So net ni kalau dapat confirmation dan ni 2 kita masuk dan price naik, itu yang kita nak. So pencerakan at least kat sini nanti kalau siapa-siapa tak masuk lagi, at least nak kuarter 50% dah boleh. So price naik dari atas, kita dapat confirmation lagi, second nombor 4 nanti kat sini kita masuk lagi. So tak perlu kuarter jump in yang terlalu kuarter drastik. Kalau nak berani all in tak masalah, all in dah berpejam mata je, nanti 2 tahun lagi baru tengok. Itu boleh, tak masalah. Tak perlu tengok price hari-hari. Macam tu kita nak tengok good position lah. So itu adalah untuk trailing. Kemudian JRT, Polygon. So JRT tak ada dalam patuan Syiah, tapi antara coin yang Zul tengok juga dulu, Zul ada invest JRT. So tengok position ni macam mana. JRT directive pun berada di bawah ni, tapi harga dia below harga opening lah. Sebabkan JRT ni tak ada dalam tu punya dekat dalam lunar lah. Tak ada lunar dalam, tak ada dalam kategori patuan check lah. So abaikan silah. Hashbar pun tak ada, tak salah Zul ke ada tu, tak ingat. Tapi tu ada remark ni, mungkin sebab nanti tu check balik. Tapi consider JRT tadi. So sama juga price kat kawasan ni, price below ni agak sekali habis sebab harga below opening. So kalau nak masuk bagi Zul adalah JRT ni, adalah breakout ni. Breakout atas ni, atas ni barulah Zul expect dia bullish lah. Tapi kalau siapa berani masuk tu, tak berani masuk kat sini. Yes, dah berlaku kenaikan. So kalau nak masuk juga kawasan ni, so kita nak tengok dia retest at least kat support. Last low to last high kita dah support at least dalam 1 sen ni. Price return balik kawasan ni, bolehlah consider nak masuk position dengan caution lah, dengan berwaspada. So kalau price naik saja, price naik saja nanti kat sini boleh kuarter naik, masuk sini, stop loss dan profit. Dan kalau price drop lagi below ni, stop loss. So dah masuk saja sini, letak terus profit kuarter stop loss dulu. Price dah naik, boleh remove stop loss ni kepada stop loss yang dalam profit. Kemudian nanti kita biarkan saja market naik. Itu yang kuarter gameplay yang sesuai lah, nak kuarter trade atau masuk position kat bawah ni. Sebab masa ni tak terkejar lah, biar dulu. Anda boleh tengok kalau nak bawah lagi, turun ke 4 hours. 4 hours dapat ni, so nampak kita ada at least first support kita kat kawasan ni. First red candle ni. So dalam ni, betul-betul dalam tu punya Fibonacci, iaitu 0.6. So kat sini baru kuarter boleh consider lebih selamat lah untuk masuk dengan kuarter stop loss bawah dalam kawasan ni. So itulah JRT. Kemudian Polygon. Polygon ada patuh syariah dalam app Luna mengatakan patuh syariah. So ini daily sama juga, price dah naik ni consider good position. Kalau buat satu daily dan satu candle ni boleh naik lagi, tapi dah oversold sangat ni. Macam kan kalau nak beli juga, kalau nak masuk dekat position kawasan ni, turun satu time frame major iaitu daily kepada 4 hours. Dan kat sama juga kita buat satu support, at least ini last support dia. Kalau nak tengok juga je betul-betul entry je ni. So last high, last support. So price perlu drop dalam kawasan ni. So at least next candle kalau touch at least dalam 10 sen, $10, so boleh fikir-fikirkan untuk jump in masuk dalam market. Ada kata nak masuk juga kawasan ni. Dan tapi kalau price drop lagi bawah, mungkin 10% boleh hold lagi untuk RSI ni daripada low bawah tu. Yang ni tarik bawah lagi. So support dia untuk daily adalah kawasan ni. Dan kalau kita nampak support tu, apa yang jadi? Dia akan nampak seperti mana breakout dan retest, iaitu yang ni. Right? Breakout, retest. Dan retest tu kita tengok apa? 5 wave, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Complete satu wave, iaitu complete wave kecil untuk permulaan uptrend. Dan kita akan nampak wave iaitu 0, 1, 2. Dan kat 2 nanti ini adalah position yang kita boleh hold in. So ini adalah question untuk naik. Mungkin kita dah ada position persen, ada kuarter 50%, kemudian price drop balik kawasan ni, drop balik, so kita boleh all in another percent untuk price right. So juga tak perlu cut loss kat kawasan ni. So itu adalah game plan yang sesuai lah untuk Polygon. So itu adalah untuk di Polygon. Kemudian next comment ada Polkadot, ada dan Polkadot ada pada dalam kuarter patuh syariah. Tu untuk Cardano
Cardano baru saja ni dapat konsisten tak breakout lagi ni, support ni masih lagi failing. Sama juga kalau ikutkan ni masih lagi bear flag. So menunjukkan untuk minggu ni memang dia tak, macam juga kat semalam untuk Bitcoin dan Altcoin memang dia tak belilah. Sebab apa? Berada resistant. Kita dah consider miss satu bar. Baru satu bar yang belum ada barang confirmation yang major lagi. Yes, kita dah break satu-satu yang kata agak mengejutkan untuk Bitcoin naik kawasan ni, tapi kita masih macam tunjuk lah. So masih nampak sedikit tak ada confirmation yang solid lagi untuk kita katakan ini adalah betul-betul untuk uptrend. Untuk uptrend untuk di Bitcoin. Berdasarkan Fourier Circle pun belum timing dia lagi. Kemudian yes, kita dah beri MA20 dan kalau nak tengok tuan-tuan nanti dia akan beli MA20, MA200 dan satu lagi yang kita record adalah MA weekly 50. Belum record, betul-betul dah touch 50 tapi weekly belum. Kalau dapat weekly close above 50 dan juga adalah kalau di Bitcoin tadi confirmation ni adalah 82. Kalau Bitcoin dah confirm break weekly above 82,000, untuk altcoin ni kita boleh katakanlah confirm dan kita boleh masuk secara heavy lah. Kita boleh terus jump in masuk dan insyaAllah kita akan dapat naik ke atas nanti. So itu adalah dia punya main guideline lah untuk masuk 50% untuk position untuk semua altcoin yang tu nak dan untuk duka di Bitcoin, iaitu Bitcoin 82. Dan untuk Cardano ni tambah juga macam Bitcoin lain tadi, kalau nak masuk juga kawasan ni pergi ke 4 hours dah kawasan ni masuk. So net support adalah 10 dalam kawasan ni. Dah datuk dalam kawasan ni 20 sen. RSI also, so kalau ada kata nak berlaku kenaikan kat sini, ni adalah support lah, support. So kalau drop support ni kita andaikan ni adalah support, mungkin dah terlepas miss ke peluang. Kalau nak jump in masuk je boleh, tapi dengan caution. Kalau break saja 21 sen, so make sure anda ada mindset untuk at least price retest balik support dalam kawasan 20 sen ke 9 sen. Tadi 22 sen, inilah 20 sen ke 19 sen. So datuk kawasan ni, so whole market tunjukkanlah tak perlu nak masuk posisi 50 pun seriau lagi bagi zone. So kalau at least nak masuk 10% kat ni, anda nak masuk boleh lah. Zul tak masuk lagi, Zul tengok jadi Bitcoin. Dan mungkin nanti hari ni pun Zul tak sempat lagi. Kalau nak bawa iPad kat tempat kerja pun tak sempat ni Ahad. Memang crowd ramai untuk semua ni, tak sempat lah. Mungkin hari Isnin nanti minggu depan tengok edition sama ada first position untuk 10% ataupun terus 50%. Itu berdasarkan di confirmation di Bitcoin. So dia untuk di Ethereum inilah tadi support dia at least dapat kawasan ni, good entry lah, bagi tu good entry. Support kawasan ni sebagai retest balik kawasan ni, orang kata breakout retest. So support adalah sebenarnya dia akan pakai warna ni cuma ni tak sempat lah kalau nak ubah-ubah colour. So ini anda siapa yang faham, siapa yang follow Zul lama dia tahu lah apa colour box. So untuk Cardano, Polygon dah, Polkadot ada tak dalam? Okey, ada. Polkadot ada dalam kategori yang patuh chart ya. Yes, kita dah termiss out, tapi kita zoom out balik. So market masih lagi di kawasan bottom. So kat sini tu boleh markkan sebagai kat mana kita punya dalam box buy. So ini adalah consider dalam box buy lah. So kalau nak beli kau boleh beli aja, tak masalah. Begitu DCA anda kata price drop bawah pun mungkin anda akan tapi jangan kata buy 100% lah. So macam juga kan Zul pun sendiri berminat untuk berada dalam market untuk buat masa ni dengan pergerakan at least 50% segala apa yang ada. So kalau price naik kita boleh buy, kalau price di bawah ni kita boleh buy kat bawah 50. So nanti average kita still lagi sama average kita kat atas ini nanti ataupun average kita bawah ni. So untuk long term dan 2 tahun lagi, jadi kita buy memang kalau kita zoom out memang kita berada di kawasan buy. So jangan terasa macam anda dah termiss out buy walaupun ada naik 20% untuk minggu ni kan. So jangan FOMO in, relax dulu. So, kita akan tengokkan confirmation. So whatever kita average kat $1 ataupun average kita dekat 30%, yes, kalau 30% yes kita akan ada lebih untung, lebih persen. Kat sini pun dah kuasa dah 100 lebih. So tak kisah, yang penting kita buy di kawasan ni untuk layan sampai tahun 2029. So kita ni baru tahun bottom, kita ada 3 tahun lagi untuk layan. Ada 3 tahun ni 27, 28, 29. So at least 27 sebelum masuk tahun 27 kita dah ada position dekat bawah ni, dan masa tu kita akan ride market saja dan kita akan tambah dia lah. Tambah dengan dana ada bulanan lebih-lebih tu kita akan masuk sikit untuk ride market sampai tahun 2027. So itu adalah untuk di Polkadot. So insyaAllah nanti minggu depan adalah untuk cari position lah. At least 10% ke 50% untuk position dalam Zul punya position untuk altcoin dan juga Bitcoin. So itulah Zul punya plan untuk minggu depan berdasarkan structure Bitcoin nantilah.
So itu Polkadot. So yang lain ada juga request ni tu tak sempat untuk fokus kepada untuk membership dulu, priority membership sebab ni pun dah agak late lagi. Tak sempat dapat video. InsyaAllah nanti hari Senin mungkin tu akan buat video awal sikit, tu akan kupas lebih. Ada hari Senin ni memang tu nak tunggulah. Ni hari Ahad ni tu nak tengok candle untuk di Bitcoin. Kemudian berdasarkan Ahad tu tak mau ada nanti Isnin tu akan jump in masuk 10% tidak, nanti tu akan tunggukan. So at least hari ni tu nak tengok kalau price berjaya. Ni pun mungkin dah tak dapat kan daily. Mungkin price retest kawasan ni. Contoh daily kawasan retest ni mungkin hari Isnin. Hari Isnin mungkin dapat lah. So kalau dah drop kawasan ni, kemungkinan tu akan masuk dalam 10%. Untuk di altcoin yang cantik mungkin tu akan letak dalam 50%. So guys, rasa itu aja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda dalam review. Assalamualaikum. Bye bye.